Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi bersama saya dalam sembang ilmiah umrah bersama Cikgu Zainal. Alhamdulillah, teruskan perkongsian ilmu kita. Kali ini kita akan membicarakan secara tuntas maksud, niat, iaitu rukun umrah yang pertama. Niat, satu rukun yang mesti kita fahami betul-betul sebelum kita melaksanakannya. Sebab setiap orang yang akan masuk Mekah, setiap orang yang akan mengerjakan umrah, tak kira tua muda, kecil besar, kanak-kanak, orang dewasa, orang usul, mesti berniat, iaitu berniat ihram atau berniat umrah. So, ini dia. Niat umrah kita ini adalah mengikut ketetapan Muzakarah Haji dan Umrah tahun 2019 Masihi bersamaan 1440 Hijriah. Bukan kita hukum-hukum sendiri. Jadi, dalam membicarakan bab niat umrah ini, kita akan bahagikan perkongsian kita kepada 3 bahagian. Yang kita akan pecah-pecahkan supaya tiap satu tu tak lebih 10 minit. Mula kita akan bincangkan tentang hukum rukun umrah. Rukun niat umrah semasa suci, ketika suci. Jadi, ketika suci, atau boleh kita simpulkan juga sebagai sihat. Dulu kita anggap suci ni bagi wanita yang haid saja. Tapi sekarang kita luaskan lagi skopnya kepada orang dewasa, orang tua, orang warga emas ketika sihat. Ada masanya tiba-tiba sakit. Ni niat ketika sihat. Niatnya berbunyi, sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Dalam bahasa Arabnya, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu niat dia. Ketika suci, sebelum kita masuk ke Mekah, kita berada dalam keadaan suci atau sihat walafiat. Jadi, kita boleh masuk ke kota suci Mekah. Seterusnya, kita akan masuk ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf, sa'i dan tahlul. Ditakdirkan datang keuzuran kita. Tiba-tiba datang keuzuran itu sebelum tamatnya tawaf kita. Mungkin kita baru selesai 3 pusingan tawaf bersih. Masuk 5, masih bersih. 6, masih bersih. Tapi masuk 7, sebelum sampai ke garisan penamat tawaf itu, tiba-tiba kita uzur. Wanita berkenaan didatangi haid, atau lelaki atau perempuan yang berusia itu tiba-tiba semput, sakit jantung, lemah, minor stroke dan sebagainya. Jadi, kita hendaklah menangguhkan tawaf kita, sa'i kita dan tahlul kita. Meskipun kita tak suka perkara itu, tapi Allah takdirkan adalah hikmah-hikmahnya yang tertentu. Okey. Seterusnya, ditakdirkan lagi uzur kita itu berterusan.
hingga sampai ke waktu kita balik ke tanah air. Sebab kita berada di Mekah ni lazimnya 5 hari saja. 5 hari Mekah, 5 hari Madinah kebiasaannya. Jadi ada jemaah kita yang uzurnya sampai 15 hari, 12 hari. Jadi ditakdirkan uzurnya berpanjangan dan berterusan hingga saat nak meninggalkan Mekah, sama ada kembali ke tanah air atau nak pergi ke Madinah. Kita tak boleh tangguh, kita tak boleh tunggu. Jadi muzakarah haji dan umrah memberi keringanan, membolehkan kita taklid ke mazhab Hanafi. Apa maksud taklid? Taklid ni maknanya kita mengikut, menukar mazhab kita daripada Syafi'i, kita ikut Hanafi. Sebab mazhab Hanafi saja yang membolehkan orang yang uzur syar'i masuk dalam Baitullah, masuk ke dataran Baitullah untuk bertawaf, bersa'i dan bertahlul. Ya, jadi tapi kita kena membayar dam seekor kambing sebab kita telah melakukan umrah yang tidak cukup syarat, tidak berapa sempurna. Ya, jadi itulah dia kaedah berniat ketika seseorang wanita itu masih suci atau seorang warga emas itu masih dalam keadaan sihat walafiat. Untuk tidak mengelirukan, untuk dapat kita ulang-ulang tengok, tonton supaya kita faham betul-betul. Saya pendekkan sikit. Ni lafaz niatnya. Ya. Cuba Puan Marziah bacakan. Sahaja aku bertaklid ke mazhab Hanafi untuk melunaskan rukun-rukun umrahku yang tertunggak, tawaf, sa'i, tahlul, dan wajib ke atasku dam seekor kambing. Ya. Saja aku taklid ke mazhab Hanafi untuk melunaskan segala rukun umrahku yang tertangguh, iaitu tawaf, sa'i dan tahlul. Dan wajib ke atasku membayar dam berupa menyembelih seekor kambing. Itu ialah hukum syariat berniat ketika seseorang itu masih suci dan ketika seseorang itu sedang sihat walafiat. Jadi dalam siri akan datang kita akan bincangkan pula secara tuntas apakah niat ketika seseorang itu sedang uzur atau sedang sakit. Ya, ditangguh sementara. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.